Saya Johari Benanda, pengurusi Persatuan Penduduk Projek Perumahan Rakyat Seksyen 8 Kota Damansara. Kita dah kemukakan kepada Kerajaan Negeri juga, kita dah kemukakan kepada ADUN, termasuk juga ahli parlimen kami di situ, yakni ADUN Dr. Nasir dan ahli parlimennya Sewa Rasa. Kita dah kemukakan berkenaan dengan air percuma. Disebabkan kami di apartmen meter pukar, sepatutnya kita akan dapat terima kupon lah, secara kupon. Dia tidak biasanya kalau meter individu dia akan straight potong dekat bil, tapi bila dia meter pukar dia kena bagi kita kupon, ataupun dengan cara apa pun lah kita mesti dapat keistimewaan yang dia beri pada kita. Tapi sehingga kini, sehingga hari ini kami masih lagi tidak menerima apa-apa pun. Tadi Datuk ada sebut ada setengah blok dapat, ada setengah tak dapat. Di tempat saya ada 4 blok. Satu tingkat ada 16 unit rumah. Dan satu blok ada 18 tingkat. Maknanya kita ada 288 unit rumah. Maknanya kita kali dengan 4 blok, kita memang tak dapat apa pun. Memang tak ada apa pun kita menerima subsidi. Yang mana RM11.24 ni, bagi RM24, RM40 ni kita tak dapat. Dan kita dah tuntut dah lama dah. Dan cuma baru-baru ni ada juga hura-hura mengatakan, oh kita akan bagi. Tapi sampai sekarang belum lagi dapat. Sekarang kita tuntut hak kita lah. Makna yang kebelakangan ni pun kita tuntut, yang ke depan pun kita tuntut juga pasal hak kita. Anggaran dalam seorang RM500 ada? Kita kali dalam sebulan dah 300 lebih. Setahun kita ada 300 lebih. Kali dengan 42 bulan, ataupun kita buatlah 36 bulan. Tambah daripada situ. Boleh ke Kerajaan Negeri nak bagi kita orang balik yang apa ni? Okay, macam siapa pemaju dah? Siapa pemaju ni? Adakah kita bukan ada pemaju. Kita daripada pihak maintenance. Daripada Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Okay. Dia beri pada maintenance yang dilantik. Maknanya kita berurusan dengan pihak maintenance lah. Pasal bangunan tu di bawah Lembaga Perumahan Negeri Selangor. PPRT ni di bawah Lembaga Perumahan Negeri Selangor. Sepatut mereka yang main peranan. Jadi pihak Lembaga Perumahan Negeri Selangor dia turun tak Padang? Tengok rumah, tengok meter, adakah ada? Tak pernah lagi ya. Waktu saya sebagai pengurusi ni belum ada lagi usaha-usaha untuk dapat diorang ke untuk apa, tak ada lagi lah. Sebab tahun lepas orang menjanjikan menukarkan meter pukar kepada meter individu. Jadi tidak berlaku tempat saya. Di PPRT Seksyen 8 belum lagi. Ditukarkan daripada individu untuk individu, daripada pukar ke individu. Belum lagi. Jadi anggaran penduduk, anggaran kerugian orang kata berapa? Kita tak katalah kerugian lah kan, tapi kita tuntut hak kita. Rugi ni kita tak boleh sebut. Pasal ini kita katakan hak kita yang dijanjikan oleh Kerajaan Negeri bagi kepada kita. Fasiliti kepada kita RM9.20 setiap bulan. Itu aja. Kerugian tu tidak ada lah berlaku lah, tapi hak lah, kita menuntut hak kita lah. Kita tak boleh kata rugi. Kalau dah berlaku penukaran pukar kepada individu, ada tak individu tapi rumah, pemilik rumah akan tanggung kos tu penukaran? Selalunya tuan rumah akan tanggung lah kalau penukaran individu tu. Daripada pukar ke individu mesti tuan rumah menanggung. Kami ni di PPRT ni kita ni masih menyewa dengan MPPJ. 124 sebulan. Ada yang RM250 sebulan. Adakah sebabkan sewa tak layak dapat kupon? Tak semestinya. Kita rakyat. Kita adalah rakyat negeri Selangor. Tak semestinya sama ada dia sewa ataupun tidak. Apabila dia mendiami negeri Selangor ni, dia duduk di dalam negeri Selangor, dia layak. Tak kira lah apa orang ni, apa parti dia layak. Maknanya dia berada di dalam negeri Selangor. Maknanya dia layak. Mas Selangor tidak ada buat aduan kepada ADUN ke? Kita dah buat aduan. Kita dah hantar surat. Kita dah beritahu kepada ADUN Dr. Nasir, ADUN Kota Damansara, ahli parlimen Sewa Rasa. Kita dah beritahu dah, kita dah kemukakan. Makna hak
rakyat. Kita tuntut hak rakyat. Ini bukan secara individu atau apa. Ini kita tuntut hak rakyat. Hak rakyat kau harus didulukan. Rakyat ni harus dibagi. Bukannya kita tuntut hak individu atau apa. Ini untuk rakyat. Kau janji pada rakyat RM11.20 kau kena bagi lah. Ini kau tangguh sampai nak pilihan raya akan datang, belum lagi dilaksanakan. Makna janji tu tak betul ya. Janji tu tak betul. Tambah apa lagi, di PPRT ni melibatkan orang-orang yang berpendapatan 1,500 ke bawah. Berkapital 1,500 ke bawah. Di PPRT ni ada orang OKU, ada warga emas, ada ibu tunggal. Mana ini tempat orang miskin. Berapa ramai dianggarkan penduduk di kawasan kita macam saya, dalam statistik saya, kita ada 1,150 unit rumah. Tapi yang didiami lebih kurang dalam 1,000 unit lah. 1,000 unit lah kita ada keluarga mendiami dalam 1,000 unit. Purata penduduk di situ? Purata penduduk ada lebih kurang dalam 3,000. Campur kanak-kanak, campur dewasa, 3 ke 4,000 lah.